Okey, sebagai contoh saya nak tunjuk dekat sini. Okey, macam mana kita boleh senang kita nak faham. Saya ambil satu hukum yang agak jarang orang cakap, iaitu mad lazim kalimi musaqqal. Okay, biasanya kita dengar izhar, halqi, ikhfa, syafawi ni kita biasa typical dengar. Kali ni saya nak ambil contoh mad lazim. Okay, tengok dekat ayat ni. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 ada pada perkataan waladdallin. Jom di sini saya tunjukkan cara guna kad ni macam mana. Okay, jadi ini kita nak tengok pada kad dari tajwid pula. Okay, macam mana kita nak tahu tadi tu hukum mad lazim kalimi tu? Okay, kat sini ada tulis mad lazim kalimi. Okay, kalau perhatikan dekat sini ada dua. Ada tulis dah dekat sini mad lazim kalimi ni sama ada dia musaqqal ataupun dia mukhaffaf. Musaqqal ni berat, mukhaffaf ni ringan. Jadi nak tahu mad lazim tu dia ringan ke, mad lazim kalimi ni dia berat ke, beza dia dah dekat sini. Dalam buku belajar tajwid ni kita dah tunjuk dah beza dia. Beza dia adalah pada sabdu dan tanda mati. Simbol je beza dia. Kalau huruf mad yang bertanda mad ni, tanda ombak ni berjumpa dengan sabdu, dia jadi musaqqal. Macam tadi ayat yang saya tunjuk tadi tu, waladdallin, itu adalah mad lazim kalimi musaqqal. Tapi kalau dia jadi jadi ringan, dia akan ada tanda mati sebelah dia. Contoh dia tengok dekat jadi tajwid ni, contoh dia dekat sini. Al-ana, maksud dia dekat sini ada huruf mad yang bertanda ombak, selepas dia ada tanda mati. Itu adalah nama dia mad lazim kalimi mukhaffaf. Okay, so cara kita nak pakai dekat sini adalah kita tengok simbol tadi tu. Kalau kita jumpa dalam Quran, kita tengok simbol yang sama yang ada macam ni. Itu tu pasal perkataan dolin tadi tu. Lepas tu kita tunjukkan dia, letakkan dia bawah jari mad. Ni jari mad. Mad lazim kalimi, letakkan bawah jari mad, tengok warna dia apa. Mad lazim kalimi warna dia adalah hijau. Jadi warna hijau dekat sini adalah 6 harakat. Jadi kita baca 6 harakat macam saya sebut tadi. Jadi kepada siapa yang nak improve bacaan, nak belajar pasal tajwid dengan cara yang lebih senang, boleh dapatkan sekarang. Kita ada kad jadi tajwid. Yang ini adalah kad jadi tajwid eksklusif, sesuai untuk orang dewasa, remaja. Kalau yang siapa ada anak yang sekolah kan, waktu sekolah pun kita dah belajar, ni pakai kad jadi tajwid junior, sesuai untuk ini juga, untuk anak-anak dan untuk mak ayah.